Nak servis kereta bawa anak bini boleh ke? Apal pula tak boleh? Bawa diorang datang dekat sini. Hari ni aku bawa kereta wife aku ni pergi buat major servis dekat Ravelo Group. Kalau korang yang ada dekat area Bangi kan, maksudnya korang dah dekat lah tu dengan bengkel ni. Tempat ni orang panggil Beza Garage. Tapi jangan risau, sekarang bukan Beza je yang masuk dekat sini. Semua jenis kereta semua dah start masuk dah. So hari ni aku decide nak buat major servis terus. Sekali jalan settle minyak hitam, check kereta, tukar apa yang patut. Yang bestnya diorang ni pakai minyak motul tau. So memang yakin sikit lah bila tengok barang yang diorang guna tu. Diorang siap sekali check bateri kita dalam keadaan okey ke tak. Aku suka tengok cara diorang kerja. Kemas, teliti, teratur, bukan jenis yang cincai-cincai tu. Okey, kalau korang tengok cara diorang handle kereta customer pun memang nampak yang diorang ni ada experience. Aku memang dari dulu tau duk servis kereta kat sini. Kenapa aku cakap boleh bawa anak bini tadi? Kau tengoklah waiting room dia ni. Selesa weh. Anak aku pun boleh main kat sini. Siap ada Netflix. Sumpah tak boring. Kita orang relax je duduk makan minum kat sini. Sebab waiting area dia ni memang ada sediakan makanan and minum macam ni tau. Free je. Engkau faham tak kadang-kadang bila pergi bengkel ni yang letih dia bukan repair kereta tau, tapi nak tunggu tu lah. Tapi dekat sini memang okey lah kalau kau nak lepak lama sikit pun. And yang aku respect, diorang ni bukan setakat buat servis biasa-biasa je. Kerja berat pun diorang buat tau. Macam repair suspension, aircon problem, turun engine, repair engine, semua benda diorang boleh buat. Lepas diorang dah siap major servis dekat kereta aku, diorang siap cuci engine sekali weh. Okey, part ni aku suka gila. Sebab nak cuci engine bay ni bukan semua orang boleh buat sesuka hati. Kalau salah cara, memang boleh jadi problem lain pula nanti. Tapi tengok hasil diorang, serius bersih gila weh. Nampak fresh terus engine bay aku ni. Rasa macam naik horsepower tau. Aku rasa diorang ni memang ada diploma yang cuci enjin lah. Untuk korang yang nak servis kereta, baik korang datang sini sebelum tempat ni nanti lagi ramai orang datang. Okey lah, bye-bye.